wabarakatuh. Ini suatu kehormatan dan juga pengalaman pertama first time untuk para agen-agen travel. Saya dapat teruja dapat melihat Al-Quran yang terbesar yang dicetak di Sinar di Karangkraf, insya-Allah. Selamat datang di Malaysia, Syita Riau. Selamat datang ke Malaysia dan selamat datang ke Qatar. Sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dalam industri pelancongan serantau, Labola Ultimate Vacation hari ini mengadakan kunjungan rasmi ke kumpulan Karangkraf bersama delegasi pelancongan daripada Wasita Riau Pekanbaru. Kunjungan tersebut turut disertai oleh pengerusi Labola Ultimate Vacation Encik Hamdan bin Hashim bersama Ustaz Haji Muhammad Hatta bin Abdul Samad dan saudara Azmi bin Hashim. Labola Ultimate Vacation merupakan sebuah syarikat pelancongan yang mengendalikan pakej inbound, outbound serta umrah. Kami semua berada di Karangkraf menyambut kehadiran syarikat-syarikat pelancongan daripada yang dibawa oleh Wasita Riau, di mana kami telah bawa mereka berjalan selama 4 hari ke Melaka 1 hari dan juga di Kuala Lumpur, termasuk pergi ke Genting Highland dan membuat lawatan-lawatan di sekitar Kuala Lumpur. Di sini alhamdulillah dengan kehadiran daripada MATA, iaitu Datuk Seri Khalid Harun bersama dengan Karangkraf yang diwakili oleh Datuk Muhammad Nasir Hamzah. Collaboration kami dekat sini boleh dikatakan baru nak bermula dan insya-Allah akan dilaksanakan beberapa program lagi untuk perniagaan dan usahawan-usahawan yang boleh kita buat bersama. Selamat datang rombongan dari Syita Riau dari Labola Ultimate Vacation. Rombongan dari Wasita Riau berada di Malaysia selama 4 hari dengan lawatan meliputi destinasi pelancongan popular seperti Melaka, Kuala Lumpur dan Genting Highland selain beberapa lokasi tarikan utama di sekitar ibu negara. Turut hadir Presiden Persatuan Ejen Pelancongan dan Penggembaraan Bumi Putera Malaysia MATA Datuk Seri Khalid Harun serta pengerusi Karangkraf Group Datuk Muhammad Nasir Hamzah. Jadi kita memang sentiasa bekerjasama dengan Indonesia. Kerana Indonesia itu umatnya, umat Islam sana 90%. Kooperasi antara Labola Ultimate Vacation MATA dan Karangkraf ini menandakan permulaan kepada pelbagai program strategik yang bakal dilaksanakan bersama, terutamanya dalam membukuhkan jaringan pelancongan umrah serta inisiatif pengedaran Al-Quran di seluruh Nusantara membabitkan Malaysia dan Indonesia. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Karangkraf atas kesudian menerima kunjungan tersebut serta kepada MATA dan Wasita Riau atas sokongan dan penyertaan mereka dalam menjayakan program berkenaan. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada Karangkraf yang sudi menerima kunjungan kami dan juga kepada MATA yang juga menghadirkan diri untuk menyemarakkan perjumpaan pada pagi ini. Dan terima kasih kepada anggota-anggota Wasita Riau yang telah sudi datang ke sini. Semoga hubungan ini akan terus ke hadapan dan semuanya maju dalam bidang masing-masing. Terima kasih.